Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Arsenal rasmi juara Community Shield 2026. Arsenal rasmi muncul juara Piala Community Shield pada tahun 2026 selepas membelasah pasukan Manchester City 3-0 dalam aksi di Wembley. Manchester City yang kini dibimbing oleh jurulatih baru iaitu Enzo Maresca selepas menggantikan Pep Guardiola kelihatan bergelut sepanjang perlawanan dan gagal memberikan saingan kepada Arsenal. The Gunners membuka tirai jaringan seawal 30 saat permainan. Menerusi Riccardo Calafiori, pemain pertahanan Itali itu menyempurnakan peluang hasil lorongan cantik daripada Max Lewis Kelly untuk meletakkan Arsenal di depan. Arsenal kemudiannya menggandakan kelebihan pada minit ke-28 menerusi Kai Havertz selepas pemain baru mereka iaitu Christoph Zolis mencipta assist yang cukup baik. Zolis sekali lagi mencuri tumpuan pada awal separuh masa kedua apabila menghasilkan assist keduanya, kali ini untuk Martin Odegaard yang meledak gol ketiga untuk pasukan Arsenal. Kemenangan 3-0 ini bukan sahaja memberikan Arsenal trofi Community Shield, malah menjadi petanda awal bahawa pasukan Mikel Arteta kelihatan cukup bersedia untuk mencabar kejuaraan Liga Perdana Inggeris sekali lagi pada musim ini. Sebaliknya, kekalahan besar ini memberikan tekanan awal kepada Enzo Maresca sebagai pengganti Pep Guardiola. Maresca kini berdepan tugas sukar untuk memastikan Manchester City kembali menjadi pencabar utama selepas era Guardiola. PSG tewas mengejut kepada Lens. Juara Eropah 2 kali berturut-turut, Paris Saint-Germain menerima kejutan besar apabila tewas kepada Lens dalam aksi Piala Super Perancis pada awal pagi tadi. Perlawanan berlangsung sengit dan panas apabila kedua-dua pasukan terpaksa menghabiskan permainan dengan 10 orang pemain selepas masing-masing menerima layangan kad merah. Lens berjaya membuka jaringan pada minit ke-32 menerusi Florent Thauvin yang tengah menyempurnakan peluang untuk meletakkan pasukan tuan rumah di hadapan. Situasi menjadi semakin sukar buat Lens apabila pertahanan mereka, Kylian Antonio, dilayangkan kad merah hanya 6 minit kemudian. PSG kemudiannya meningkatkan tekanan dan memburu gol penyamaan. Secara keseluruhan, mereka menghasilkan 23 percubaan dengan 6 daripadanya tepat ke sasaran. Namun penjaga gol Lens tampil cemerlang untuk menafikan segala percubaan PSG. Pada minit ke-86, giliran PSG pula kehilangan seorang pemain apabila Nuno Mendes dilayangkan kad merah. Walaupun kedua-dua pasukan terpaksa bermain dengan 10 orang pemain, PSG gagal mencari gol penyamaan dan keputusan 1-0 kekal sehingga whistle penamat. Kekalahan ini pastinya menjadi satu kejutan besar buat pasukan PSG yang hadir sebagai juara Eropah 2 musim berturut-turut. Namun Lens pula berjaya mencipta kejutan dengan merangkul Piala Super Perancis. Malaysia terpaksa akur dengan kekuatan pasukan Vietnam. Malaysia terpaksa menerima kepahitan selepas tewas 2-0 kepada pasukan pilihan, Vietnam. Dalam aksi separuh akhir leg pertama AFF, beraksi di laman sendiri, Malaysia sebenarnya memberikan tentangan yang cukup baik dan mencipta beberapa peluang berbahaya. Namun, masalah penyudah sekali lagi menjadi penghalang apabila peluang-peluang yang dimiliki gagal disudahkan dengan klinikal. Malah, pencaturan Malaysia hampir membuahkan hasil apabila Vietnam gagal merekodkan sebarang percubaan tepat ke sasaran sepanjang 44 minit pertama permainan. Namun perubahan taktikal kepada pendekatan lebih bertahan akhirnya memberikan ruang kepada pasukan Vietnam untuk mencuri peluang pada penghujung babak pertama. Hasilnya, Nguyen Xuan Son muncul dengan tandukan terbang yang berjaya menewaskan penjaga gol Malaysia Azri Ghani untuk memberikan Vietnam kelebihan 1-0. Memasuki separuh masa kedua, Malaysia cuba meningkatkan asakan untuk mencari gol penyamaan. Namun, satu kesilapan daripada Faris Danish membawa pada apabila bola tertampan sebelum melantun masuk ke gawang sendiri sekaligus menghadiahkan gol kedua kepada pasukan Vietnam. Malaysia terus mencuba untuk mendapatkan gol, tetapi Vietnam berjaya mempertahankan kelebihan mereka sehingga whistle penamat. Dengan keputusan 2-0 ini, tugas Malaysia di leg kedua menjadi sangat sukar. Skuad Harimau Melaya kini perlu terbang ke Vietnam dan wajib mencatatkan kemenangan. Sekurang-kurangnya 3-0 untuk memastikan mereka mara ke final. Jika berjaya, Malaysia akan bertemu pemenang antara Thailand ataupun Singapura di pentas final nanti.
Manchester City kekal berhubung dengan ejen Enzo Fernandez. Akaun berita perpindahan Deadline Day Live memetik laporan wartawan Fabrizio Romano mendedahkan bahawa Manchester City masih meneruskan hubungan dengan wakil kepada pemain tengah Chelsea iaitu Enzo Fernandez bagi menilai potensi penghijrahan ke Stadium Etihad. Walau bagaimanapun, sebarang rundingan masa depan kini menuntut perbincangan langsung secara rasmi dengan pihak pengurusan Stamford Bridge susulan klausul pelepasan lisan bernilai 120 juta pound. Milik pemain Argentina itu dilaporkan telah tamat tempoh. Pihak Chelsea kekal selesa dan tidak terdesak untuk melepaskan tonggak tengah mereka itu menjelang penutupan jendela perpindahan. Inter Milan tingkatkan usaha buru hikmat Curtis Jones dari Liverpool. Gegasi Serie A iaitu Inter Milan dikabarkan meneruskan usaha mereka untuk mendapatkan pemain tengah pasukan Liverpool, Curtis Jones, sebagai sasaran utama dan dijangka mengemukakan tawaran baru sebelum jendela perpindahan musim panas 2026 ditutup. Berdasarkan laporan wartawan Ekrim Kono, Inter telah meminati pemain itu sejak Januari lalu, walaupun Liverpool sebelum ini menolak tawaran bernilai 30 juta euro dan meletakkan tanda harga 40 juta. Mereka kini mungkin bersedia mempertimbangkan bidaan sekitar 35 juta euro sahaja. Tottenham letak tanda harga 60 juta pound untuk Lucas Bergvall. Berdasarkan laporan akaun media sosial Deadline Day Live, Tottenham Hotspur dilaporkan terbuka untuk melepaskan pemain tengah muda Sweden, Lucas Bergvall. Sekiranya Newcastle United bersetuju memenuhi tanda harga 60 juta pound yang ditetapkan pihak kelab, langkah ini hadir selepas Spurs menolak bidaan awal bernilai 46 juta pound daripada The Magpies pada bulan lalu. Pemain berusia 20 tahun yang menyertai Spurs pada 2024 itu dikabarkan berhasrat merintis lebih banyak minit permainan dalam kesebelasan utama. Dalam pada itu, selain persiapan tawaran baru daripada Newcastle, kelab Liga Perdana Inggeris turut menyaksikan Nottingham Forest memantau rapat perkembangan pemain prospek tinggi tersebut menjelang penutupan jendela perpindahan musim panas ini. Rodri rasmi sertai Barcelona dari Manchester City dengan nilai 76 juta euro. Gegasi La Liga, FC Barcelona secara rasmi mengutamakan pembelian sensasi pemain tengah Manchester City, Rodri, menerusi yuran perpindahan bernilai 76.5 juta euro. Jumlah tersebut merangkumi bayaran asas 60 juta euro beserta bonus tambahan, pemenang anugerah Ballon d'Or 2024 dan penerima bola emas Piala Dunia 2026 itu bersetuju menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun di Camp Nou. Kepulangan pemain tengah Spanyol itu ke saingan domestik mengakhiri lembaran gemilang beliau di Etihad selepas mengharungi 7 musim penuh kejayaan dengan merangkul 12 trofi utama di bawah kendalian Pep Guardiola. Nottingham Forest sertai buruan dapatkan penyerang Chelsea. Kelab Liga Perdana Inggeris iaitu Nottingham Forest dikabarkan telah menyertai saingan untuk mendapatkan penyerang pasukan Chelsea iaitu Liam Delap yang diketengahkan dengan tanda harga 40 juta pound. Pemain berusia 23 tahun itu dilaporkan lebih meminati untuk terus kekal beraksi dalam saingan Liga Perdana Inggeris. Chelsea terbuka untuk melepaskan penyerang tersebut selepas membelinya daripada pasukan Ipswich Town dengan nilai 30 juta pound pada tahun lalu. Susulan kempen sulung yang mengecewakan, Forest kini dilihat berada di kedudukan baik untuk mendapatkan hikmatnya bagi mengisi kekosongan di jentera serangan. Ekoran pemegang Taiwo Awoniyi mengatasi minat daripada Newcastle United, Everton dan kelab Itali iaitu Como. Napoli berbincang dengan Arsenal untuk dapatkan Gabriel Martinelli. Kelab Serie A, Napoli, dikabarkan telah menghubungi Arsenal bagi menyatakan minat meresik penyerang sayap berusia 25 tahun, Gabriel Martinelli. Kedua-dua kelab kini dilaporkan dalam proses perbincangan. Namun, Arsenal meletakkan syarat bahawa mereka perlu mendapatkan pemain pengganti di posisi sayap kiri terlebih dahulu sebelum sebarang perjanjian dimeterai. Martinelli sebelum ini menolak tawaran bernilai 45 juta euro daripada Galatasaray kerana beliau tidak berminat untuk beraksi di Turki. Kontrak pemain antarabangsa Brazil itu di Stadium Emirates sah sehingga tahun 2027 beserta pilihan lanjutan 1 tahun, memberikan kelebihan kepada The Gunners dalam rundingan. Dalam pada itu, Roma turut memantau rapi situasi pemain yang telah merakamkan 62 gol dalam 278 penampilan sejak 2019 itu.
So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.